Aku tahu korang semua stres memandangkan harga minyak naik. Dah tu perang lagi. Macam-macam lah. So tak apalah, hari ni aku bawa korang pergi mancing. Kali ni kita tak berkumpulan tau. Kita Lone Ranger. Okey, lokasi aku sekarang ada dekat Bang Pecah Perak. Korang yang mana orang Perak, cuba komen sikit korang pernah dapat ikan apa je kat sini. Sebelum tu kesian pula tengok kucing ni. Aku bagilah 3 udang kat dia. Harap-harap dia doakan aku. 1 hour later. Hari ni guys tak macam expectation aku. Bukan aku seorang je, yang lain pun sama juga. Lepas tu aku pun pindah pergi spot yang lain pula. Sampai je kat location baru ni, aku terus dapat ikan buntal. Korang tahu kan dalam cerita Spineboard tu, Puan Puff. Ikan kedua pula aku dapat bawa emas. Kali ni tarikan dia memang boleh tahan juga. Lepas tu tak lama aku dapat gerut-gerut. Comel je. Jangan lengat orang. Oi. Jangan kambing. Jangan sampai aku mak lauk. Kalau korang nak tahu tackleboard aku ni penuh dengan ladung. Semua ladung saiz ada kat situ. Sini bukan aku seorang je yang ada. Ada satu brother kat sebelah aku ni. Dapat juga kawan baru guys. Ni ikan yang terakhir yang aku dapat. So dapat juga gerut-gerut. Manakan brother Syafiq pun dah balik, aku pun angkat kaki je lah. Aku nak pergi spot yang ketiga pula kali ni. Ini pot yang ketiga guys. Pot kali ni yang pot aku dapat siakap tu. Kat sini lah aku datang balik guys. Kod dah dapat siakap lagi ke mana nak tahu. Dekat sini pula aku pakai teknik pelampung. So aku baling je lah dan aku tinggal je. 1 hour later. Sama juga guys, tak ada sambaran pun. Tapi tak apalah, aku percaya pada rezeki. Bagi aku lah kan, 30% tu skill korang, yang lain 70% tu adalah rezeki. So korang terima kasih yang mana dah teman aku sampai ke hujung video. Hasil kita tak banyak tapi happy juga guys. Apa pun korang nampak tak bawa emas tu, semalam aku dah goreng dia, memang sedap gila. Akhir kata daripada saya, salam satu joran. Bye bye.